Pada masa hadapan, klon dihasilkan bagi mengatasi masalah tenaga kerja mahir dan juga alat ganti organ biologi manusia. Ciptaan mereka walaupun melanggar etika kemanusiaan, namun sikap manusia yang tamak dan ingin hidup selamanya membawa kepada pembangunan teknologi penciptaan klon. Subjek 09 diaktifkan. Memulakan ujian ketaatan. Status tanpa emosi. Aku adalah unit. Aku adalah alat. Aku tidak mempunyai nama. Aku hanya nombor. Apa ini? Ini bukan dalam pangkalan data aku. Kenapa dada aku rasa sesak? Subjek 09 menunjukkan anomali emosi. Gagal mematuhi protokol 4. Sediakan prosedur pengurusan. Major Jason, sila buat prosedur penghapusan klon 009. Baik, Tuan Pengarah. Saya akan aktifkan Android pemusnah sekarang. Jika aku tiada perasaan, kenapa aku rasa takut untuk mati? Jika aku hanya alat, kenapa aku mahu hidup? Kamu boleh lupuskan badan ini, tapi kamu tak boleh lupuskan apa yang aku rasa sekarang. Amaran. Subjek agresif. Perlu dihapuskan. Semua unit sila bertindak. Walaupun klon dihasilkan tanpa jiwa, namun mereka menghargai peluang untuk mengecapi keindahan kehidupan ini.